Agenda utama masa kini ialah penyatuan ummah. Susah kan nak baca politik PAS ni kan? Itulah unik dalam PAS. Jawatan ke, kursi parlimen ke, kursi adun ke, dia pun dapat jawatan JLC ke atau apa-apa habuan pun tak menjadi punca prinsip PAS tu tergadai. Apabila keluarnya keputusan PAS menghentikan kerjasama dengan Bersatu, maka ramailah mengata PAS itu perkara biasa. Agenda utama masa kini ialah penyatuan ummah. PAS pernah bersama PKR, PAS pernah bersama UMNO, PAS pernah bersama dengan Bersatu, PAS juga pernah bersama dengan DAP. Kita putus dengan DAP kerana mereka ni melanggar, berhalang untuk kita melakukan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hentikan kerjasama dengan DAP. Masing-masing ada kepentingan kelompok masing-masing. Walaupun mereka melanggar prinsip mereka sendiri, tak kepada PAS. PAS tidak mementingkan diri. PAS teguh dengan prinsip dan fokus kepada masa hadapan yang lebih jauh lagi. PAS berhasrat untuk mengembangkan lagi penyatuan ummah, hanya sekadar bersatu semata-mata. Tetapi kita nak buka kepada mana-mana parti untuk turut bersama dalam penyatuan ummah. Tapi Bersatu tidak menerima masukan parti-parti lain ke dalam Perikatan Nasional. Itulah menyebabkan agenda penyatuan ummah disekat. Akhirnya PAS ambil jalan lain untuk melepasi halangan tersebut walaupun ia sangat mencabar. Mungkin ada yang rasa kita rugilah sebab bersama Bersatu kan mudah, senang, perlu dah ada, tak perlu banyak kerja, kursi ada, platform ada, jenama dah ada. Tapi sebab agenda itu kita stop. PAS tak rasa rugi kerana undi Melayu Islam semakin bertambah, kerusi Melayu Islam semakin bertambah, negeri yang ditakdir Melayu Islam semakin bertambah, penyatuan ummah semakin berjaya walaupun kita menggunakan nama yang berbeza-beza. PAS berpolitik untuk menguntungkan Islam dan untuk memberi manfaat kepada rakyat, khususnya orang Melayu sebagai kaum majoriti di bumi Malaysia. InsyaAllah PAS akan teroka jalan kerjasama dan yang baru, mungkin penuh dengan cabaran, duri dan sebagainya, tapi kita percaya pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat 'alaihim syuqqah." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pesan kepada Nabi, kalau apa yang engkau serukan kepada mereka wahai Muhammad berfaedah yang sudah didapati, satu perjalanan yang sederhana, mudah, tak begitu jauh, percaya mereka yang munafik itu akan mengikutmu di tempat yang hendak dituju itu jauh bagi mereka. Walaupun dipanjang, penuh duri, penuh cabaran, maka insyaAllah mudah-mudahan jalan itu lebih baik daripada jalan yang mudah, shortcut, tapi akhirnya merugikan PAS, akhirnya merugikan Islam hingga kita terjatuh dalam gaung